Bak letak telur tu bi anak banyak ekor. Wes sao pada tahun ni sao. Masuk gi kepada Pak Cak Biru belaka sao. Mengikut berita hari ni sana nak royak kata lepas pada dengan apa ni boh butir siap sana. Hari ni hari yang kedua dah lah sao. Kita tengok berita tu banyak dah. Tepat-tepat hak telur tu bi anak banyak ekor sao. Yang pertamanya di Picit ya sao. Tu bi telur tu bi anak tu dekat dengan 30,000. 29,345 ekor anak sao. Allah. Orang ada hak main nguni tu sebenarnya 1,830 orang. Tapi bila sorok gi mari sao? Gi jatuh ada 130,175 orang sao. Nak royak kata lebih tu dekat 30,000 orang. Allah nak telur mari mana tak tahulah sao. Yang keduanya saya di kawasan Kongken sao kek belah tu Bakdi sana 74,690 ni. Tapi Pak Cak Biru saya pun mencari lah kita sebut nama saya sebab kita ada bukti kata apa ni berita ni daripada Silk Road sana. Boleh milik 77,900 Pak markah Pak Kenal so. Nak goyak kata 74 ni hak orang pilih sana. Tapi hak dia sore sana boleh milik 7 dah sana. Padahal hak dia sore pun lucu dah lepas dah sana. Pas orang lain lagi tu saya mari mana. Nak goyak kata sana hak pelak so yo sana. Bila ada milihan raya sana ikutlah baru ni tahan dulu tu. Fok tu duk megel dah, fok parti lain duk megel. Bak kering ataupun telur tu bi anak tu gi kepada fok yo. Kali ni saya fok ni pula duk megel, Cak Biru pula duk megel sana. Telur tu bi anak gi kepada fok yo pula, gi kepada Cak Biru pula sana. Tu kepelak ke milihan raya kali ini tahun 2509. Saya fikir lagu mana dengan Haning tak ada kesucian, tak ada kejujuran, tak ada keadilan sikit pun. Sekarang ni Pak apa ni parti rakyat ataupun Pak Bacacun SAO duk wipung bukti-bukti wipung laktan semua tu nampak mana hak ada kepelak ke apa ni tempat mana hak wasa tak ada buah hati dia nak hantar surat lagi untuk nak bilai merekah mula SAO. Tapi alhamdulillah sana tempat tek kita 3 wilayah kita tak ada bunyi lagi sana. Boleh jadi tempat tek kita ni bersih suci sana. Kita harap tu sungguh pun tempat tek kita adalah beli sorok tapi nak kata di segi bilangnya ni tak ada lagi bunyi khabar kata tak suci, tak ada jujur, tak ada keadilan, tak ada lagi sana. Gitu sana sapa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.